Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Baik, kita masuk pelajaran kita. Kita nak menyambung pelajaran semalam. Yang tadi tu, sahabat-sahabat masuk tu, kenapa tiba-tiba kita cerita pasal macam modul satu pula Yelah sebab ada sahabat-sahabat yang rasakan macam saya, bukanlah saya. Maknanya kita semalam tu macam rasa laju. Tiba-tiba je macam orang apa rasa macam tak tahu ke apa. Jadi saya punya jawapan ialah kita kena buat juga latihan terjemahan dalam modul satu tu mesti buat. Jadi kita tak boleh sebab Quran ni macam saya banyak kali ulang dah. Quran ni ilmu membuat. Dia bukan ilmu menambah maklumat. Dan kita tak boleh dia berlawanan nanti. Maknanya Quran tu untuk kita. Kita nak buat. Jadi kena cuba buat dengan mushaf latihan. Jadi bagi yang rasa mushaf latihan yang ada tu, iaitu yang macam kosong ni kan, yang saya dah share kan, yang macam ni, yang terlampau kecil untuk tulis-tulis tu. Jadi mungkin tu yang Kak Rukiah tadi tunjukkan, satu lagi buku. Ramai daripada kita pun dah ada. Boleh dapatkan daripada saya juga buku tu. Cuma buku tu kita outsource lah sebab sempat saya belajar dulu. Dia sediakan buku. Yang kita pula lagi mudah ialah dengan latihan tu sebab dah ada siap-siap color, dah jadi dah senang lah lagi. Dah penggal. Tinggal nak terjemah satu-satu. Okay, baik. Try to study smart, work smart. Not work hard tu pun bagus, work smart pun bagus bila Quran ni. Baik, kita sambung pelajaran kita modul 2. Kita nak semalam kita ada ayat L ni. Zuyyina lilladzina kafaru al-hayatud dunya. Jadi terjemahan. Kita buat dulu terjemahan perkata. Okey. Yang ini saya buka kepada sahabat-sahabat untuk mencuba. Yang tadilah saya panggil Kak Eza. Cuba. Sebab kata tak sempat nak buat latihan. Kita buat yang ni dulu. Buat macam maknanya kaedah modul 1. Kaedah menterjemah ni. Zuyyina. Kita nampak fi'il. Kita kata apa? Fi'il madi. Jadi Madi majhul. bila Telah ada telah di. Okey, telah di. Yang itu yang perlu kita tahu dulu. Telah di apa ia. Telah di apa. Tak ada oleh. Buang oleh. Telah sebab dia madi majhul. Telah di apa ia. Jadi zuyina adalah perkataannya ialah dihiasi. Hiaskan. Dihiaskan ke dihiasi? Dua-dua boleh lah saya kira. Dihiaskan ia. Okey, li bagi bagi allazina orang-orang yang orang-orang yang kafaru FDR. fi'il madi ramai telah ingkar oleh mereka Betul, telah ingkar oleh mereka. Telah ingkar oleh mereka. Okey, sekarang dia naib fa'il. Ada baris isim, baris dhamma selepas dia ni. Jauh dia punya tempat dia tu. NFL. Jadi kita letak oleh ke tak payah? Tak payah. Tak payah Tak payah. Jadi terjemahan dia macam mana? kehidupan Al-haya, itu kehidupan itu Tapi tengok sebelah dia. Sebelah dia pun marfu' juga. Tapi marfu' dengan mabni ni, dia adalah sifat. Jadi tambah yang yang. Jadi kehidupan yang keduniaan. keduniaan. Okey, sekarang kita tengok yang marfu' tadi kita susunlah semula. Jadi apa yang telah dihiaskan? So kita ambil yang marfu' dulu kehidupan tu lah kan? Yes. Tapi kita tak boleh tinggalkan dia. Kita kena ambil dia sebab dia satu frasa. Jadi kita dua-dua tu kita letak ke depan. Cuba bacakan. Cuba tuliskan ayatnya. Tak boleh tulis. Kehidupan keduniaan kehidupan yang keduniaan itu. Boleh. Ataupun biasanya kita dalam bahasa Melayu kita tak pernah cakap macam tu kan. Kita fahamlah maksud dia ialah kehidupan dunia itu.
Okey. Kalau dia bawa pergi ke depan sana. Hmm. Telah dihiaskan. Hmm. Telah 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 dihiasi hmm. bagi orang-orang yang ingkar. Telah mereka Ya, ingkar. tak payahlah tadi mereka lagi dah. Sebab Hmm. dia dah menceritakan dia ni sama. Bagi orang-orang yang ingkari. Ingkar. Ha. Macam itulah. Hmm. Takkanlah kita nak letak lagi telah ingkar oleh mereka, dia tetap macam tak kena. Sebab ini adalah, dia macam, dia menggunakan jumlah fi'liyah dalam frasa nama kan mesti ada. Macam tu. Dalam noun clause tu ada kata kerja. Baik. Faham tak sahabat-sahabat Sekejap. yang lain? Tadi teacher tunjuk yang kehidupan tu dia marfu' kan? Lepas tu Mm-mm. kenapa ada arrow pergi ke depan tu? Sebab dia ni merujuk yang dia dekat sini ni. Sambung. So apa Faham tak? kesan dia? Apa kesan dia? Dia lah naik fa'il. Dia lah ia yang dimaksudkan dalam ni. Oh, Nampak tak? okay. Telah dihiaskan ia ataupun telah dihiasi ia. Apa yang telah dihiasi tu? Kehidupan dunia telah Kehidupan. dihiaskan atau dihiasi bagi orang-orang yang telah ingkar. Kan kita tahu dalam fi'il siap-siap ada fa'il. Ya. Ataupun Okay. kalau dalam hal ni bila dia majhul dia dah ada naik fa'il lah. Jadi apa naik fa'il dia? Apa? Nampak? Kehidupan tu. Kehidupan tu dia mesti isi marfu' tu lah yang dimasukkan ia. Macam kalau kita bayangkan, okay, tukar ni. Tukar Zuyina ni, tukar ni isi marfu' yang lain. Sebab ni konsep ni, idea, benda ni abstract. Jadi macam tersusah sikit nak nampak. Kita ambil yang lebih fizikal. Contoh kat sini, Quri'a Al-Qur'anu. Telah Zuyina, dibaca lagi tak nampak? uh, Quri'a, saya nak tunjukkan yang ni fi'il madhi majhul. Kalau saya fahamlah ketidakfahaman Kak Izzah ni tang mana? tak nak menyusun tu lah. Okey, ni tak faham tak yang kalau fi'il isim marfu' selepas fi'il tu dia Hmm. itu yang Di, kita susun dibawa ke depan. faham sebab Okey yang dah. saya faham dia sebab dia marfu'. Ha, Because susunan dia marfu' mansub dengan majrur kan? betul lah. Betul Okay, tu. so itu pergi ke depan. Dia dah jadi ke depan lah ni. Okay. Jadi the next word ialah kita tengok mansub. Zuyina tu ialah mansub. So ambil Bukan. terus. Zuyina Eh? tu tak masuk. Eh? Zuyina tu dia dah ada dalam tu marfu' dia. Marfu' dia apa? Naib fa'il. Ini kan naib fa'il yang boleh dizahirkan. Okay. Oh. Kalau ada mansub, adalah. Kalau tak ada, tak adalah. Dia tak ada. Dia tak ada yang masuk di sini. Ah. Nampak? Okay. 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 Nampak sikit lagi. Kiranya di sini kehidupan dunia tu telah Mhm. dihiasi tu. Dia dekat sinilah. Dia maknanya dia the subject. Lepas tu Mhm. ini dia punya predicate tu. Oh, okay. Dalam Ataupun majhul. kehidupan dunia tu subject lah kalau bahasa kita. Hmm. Ada tak oleh? Tak boleh. Dalam bahasa Arab tak boleh ada oleh. Contohnya kehidupan dunia itu telah dihiasi oleh Allah. Bagi orang-orang yang kata tak boleh. Tak ada. Dia takkan jumpalah sebab ini yang marfu' dia. Faham tak? Okay. Okey. Boleh Okay, dah tengok jadi lagi. tak faham balik kan? Tak lah apa, tak apa. Nanti tengok next tu nanti. Okey, tutla alaikum ayatullah. Okay, siapa nak membuat percubaan? Ni fi'il mudhari' majhul. Jadi Hmm. terjemahan dia ialah, siapa nak cuba ni? Siapa rasa dia jajah satu, je dua? Cuba Kak Rokia lah. Okey. Tutla, Tutla alaikum dibaca, uh, uh, dia dibacakan ia dibacakan kan, um, alaikum, ke atas kamu, atas kamu. Aha, ayat-ayat Allah, ayat-ayat, ayatul Allah, ayat-ayat Allah, daripada Allah. daripada Allah. Okey, ayat Ataupun daripada bagi Allah. Allah pun boleh. Betul? Jadi ni Mhm. satu frasa. Okey, Hmm. kalau saya boleh buat, maknanya saya akan buat macam ni lah. Hmm. Nombor satu, ikut turutan yang ada ni, lepas tu susun balik satu, dua, tiga. Ya. Macam mana nak So, susun? ayat-ayat Allah
Nombor 3. Allah Lepas tu dibacakan ke atas kamu. 1 dan 2. Yes. Jadi mafhum dia ayat-ayat Ayat Allah Allah dibacakan akan atas kamu. Dah. Betul. Okey, yang ni nampak? Nampak Ustazah, yang lain? teacher, Ya. ya tu adalah ayat-ayat Allah. Betul. Ustazah, kalau for simplicity kan, kalau kita Mm-mm. nak pasal susunan ni, kan Mm. dalam bahasa Arab is always fa'il, fa'il, maf'ul. So, Mm-mm. bila kita nak terjemah ni, kita put fa'il, fa'il and then maf'ul. Uh, Mm-mm. so, just nak think cara apa ni Betul. lah. Betul. Ya. So, ya Boleh. bila kita fa'il, fa'il, maf'ul, fa'il tu kita tahu always domah. Hmm. So, mana-mana yang domah tu is the first one. Hmm. And kalau dia ada sifat tu, dia together lah. And Hmm. then baru kita cari the fa'il. Mm-mm. And then baru the maf'ul tu lah yang all the rest. Ataupun So, majrur, jar ah, majrur. ya. Betul? So, Oh, ah, okey, 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 nampak. Okey, yang Nampak? ni boleh nampak. ah, Tapi kan kalau dia kita cakap fa'il kan. Kalau kita Hmm. nampak fa'il. Tapi itu hanya untuk ia je. Yang tu semua orang jelas. Lagi satu, bila majhul, dia tak ada fa'il dah. Dia ada naib naib fa'il. fa'il. Itu yang kena beza dia tu dengan bahasa Melayu tu. Boleh Kak Norsia punya kefahaman tu. Okey, saya faham lah. Kalau nak kenal macam tu, ya kita buat. Tapi dari segi, tak ada tapi, maksudnya boleh. Apa? Tapi tak boleh jadikan dia tu macam universal. Okay, that is the thing macam itu. Sebab apa? Oh, Ada banyak benda yang tak nampak tu lagi. Maksudnya macam itulah. Macam mana saya nak kata? Dia macam tapi itulah. naib Hmm? fa'il ni pun always domah, right? Yes, betul. Ah, so Ah, itu just the basic lah yang actually basic. itu. Permulaan untuk faham sendiri boleh. Tapi Okay. nak buat dia sebagai satu macam semua orang, lepas tu nak ambil yang benda yang Kak Nusya cakap tu, tak boleh. Untuk Kak Nusya dia boleh. Untuk semua orang boleh jadi tak tepat nanti pakai kat semua tempat lain. No, not necessarily. Ini untuk yang ni je. Okay. Okay Teacher nak tanya, Okay. tutelah tu yang depan tu adakah itu untuk engkau? Madita. Ya. Dia boleh dua. Dia ni fi'il mutanda untuk fi'il mudhari', tapi sebab dia ni ada dengan dia Oh, dia patutnya muannas ya, muannas. Sebab ayat kan. muannas. Yes, Oh, sebab betul. ayat. Oh, Baru nak betul. sebut. Okey, dah nampak. Okey. Okey. Alas. Alright. Kenapa saya tak nampak? Oh, ya, ya, okey, aku nampak. Okey, dia baca. Dah agak dah tu. Sekejap lagi ada lah ni yang tak nampak. Tak apa. Okey, dah nampak dah Okey, insyaAllah. Dia mesti korespon dengan yang dia punya dalam tu. Itu maknanya dia naik fa'il yang dizahirkan. Kalau tak ada naik fa'il ni, yang dizahirkan ni, maknanya dia tak zahir, kita mesti tahu juga yang ni dia boleh jadi ia juga. Dia boleh jadi ia, boleh jadi engkau. Tapi biasa kalau ia, dizahirkan. Kalau engkau, tak boleh, tak ada yang terzahirkan. Mana boleh engkau dibacakan kan? Okey. Qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'un. Okey, bagi dua dulu. Kepada dua ayat. Supaya senang lagi nak nampak. Kena ambil ayat yang paling simple. The unit ayat yang paling basic. Kola So, tu dulu. sampai sini dulu kan. Qala Kola. uhiya ilai. Okey, qala satu. Okey. So, ada dua ayat lepas tu. Walam yuha ilaihi syai'un. Ini satu ayat. Baik, qala terjemahan dia apa? Telah Telah berkata berkata oleh dia. Okey, cuba Puan Jamilah. Cuba Okey. Jamilah. Telah Ah, berkata oleh berkata ia. oleh ia, uhiya telah diwahyukan ia, Okey. Telah diwahyukan ia diwahyukan ia ilayya, kepadaku. kepadaku. Okey, dia satu ayat dah selesai. Okey, lagi.
Walam padahal tidak, Padahal padahal tidak tidak, yuha ia diwahyukan. yuha ia diwahyukan. Ini ada ya yang hazaf ya. Ya ke yuha ni teacher? Ya. Sebab Dia dia ada majzum. sebab dia Buang majzum kan? dia majzum, buang dia punya huruf ilah tu. Okey, lepas tu ilaihi kepadanya Hmm. syai'un sesuatu. Sesuatu. Sesuatu pun. Boleh tambah ni sesuatu pun sebab Sesuatu dia ada pun. waw hal tu. Okey, jadi mafhum dia macam mana? Mafhum Kita dia akan tetap okey, saya buat numbering mm-mm. Okey, ni ayat yang A, ni ayat A. Jadi ada 1, 2, 3. Boleh ke terus dia buat macam tu? Okey. Okey, yang ni 4, ayat B lah. Ni ayat B. Lepas tu 5, 6, 7. Okey, macam mana nak buat? Mula-mula? Ia berkata ia Right. berkata Okey, nombor 1 sesuatu. dulu. Okay. Satu Ia telah kata, berkata. lepas tu nombor 7 Nombor 7. Oh. sesuatu. Nak Okey, telah berkata. Jadi macam tu. Nombor 7 dulu. Kalau nombor 7, sesuatu telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan kepadanya. jadi kat sini tak boleh. Dia tak boleh ni. Kena buat A tu dulu. Oh, Yang A ni yang kapal sini. Alamak. Ni yang B. Ni, okey. Ia ni B. berkata telah Telah diwahyukan berkata. kepada Ya. Okay. ia berkata Mm-mm. ia berkata telah diwahyukan kepadaku Jadi kat sini yang kena buat depan. Okay. So, I bring this depan. Ayat A dulu. Mana kita kena buat A dulu. Ia telah berkata. Dia ia cakap telah apa? Ia ia telah diwahyukan diwahyukan kepadaku. kepadaku. Kita tak boleh tambah yang tu dah ayat lain. Jadi dia maksudnya ia telah berkata. Ia telah diwahyukan kepadaku. Baru masuk ayat B. Oh, sebab syai'un tu dia naik fa'il kepada yuha ya, teacher. Yes. Dia bukannya Yes. kepada uhia. Bukan kepada usia. Jadi kat sini dah ayat ni, kenyataan ni daripada Allah. Jadi terjemahan dia, sedangkan, padahal ataupun sedangkan, ini new tau. Padahal tidak, Tidak diwahyukan. tidak sesuatu pun. Tu bawa ke depan. Sesuatu pun diwahyukan Kepadanya. kepadanya. Nampak ke? Okay, saya Nampak. buat kurungkan dulu. Ia telah diwahyukan kepadaku. Jadi nombor berapa ni? Ia telah berkata ni tetap nombor 1. Ia telah diwahyukan, kita bawa nombor 2. Dia kekal sebab dia tak ada. Dia tak ada fa'il yang dizahirkan tu, tak naik fa'il tu tak ada. Sebab naik fa'il tu dalam tu. Ia tu. Dalam tu. Uhiyah tu. Padahal tidak sesuatu pun. Jadi yang ini kekal. Padahal nombor 4 dan tidak tu nombor 4. Sesuatu pun nombor 7. Nombor 7. Kemudian nombor 5 dan nombor 6. dan ini nombor 6. It takes time lah. Ni jalan dia macam tempat tu sempit, nipis je, sikit je. Tapi boleh ke tak? Sahabat-sahabat yang lain macam mana? Ni jadi saya kata apa tadi? Kita pecahkan dulu kepada ayat-ayat yang simple tu. Dan baru kita akan nampak kaitan dia tu. Ustazah, Ya. tanya, yang ini kan the quote and unquote you put inside the apa tu in dalam dia punya mafhum mafhumnya. Kalau I buat sebagai third person, if I say ia telah berkata bahawa ia
ia telah ia telah apa ni, let me read mine ya. Ia telah berkata bahawa dia telah diwahyukan sesuatu sedangkan tidak sesuatu pun yang diwahyukan kepadanya. That's what I did. Boleh ke macam tu? Itu dah kira third layer lah. Sekarang ni kita baru macam, itu macam kita nak mafhumkan lagi daripada mafhum ni. Kalau boleh, untuk kita yang baru ni, jangan dulu. Okay. Sebab saya lebih, sebab sebenarnya kita bukan nak tafsirkan. Jadi bila kita dah pergi jauh tu, takut kita tersilap. Okay. Saya Okay. bimbang yang tersilap tu. Tapi bila kita baca balik, macam kita rasa kita maknanya kat dalam ni kita nak stay true to the original kan, maknanya bahasa sumber tu bahasa Quran. Jadi kita kalau boleh kita tak nak misquoted, kita tak nak misquote ataupun kita tak nak misreport lah. Kalau dalam tu ialah cakap ajuk, kita kekalkan cakap ajuk. Okay. Kalau di dalam tu cakap pindah, kita kekalkan cakap pindah. Okay. Dia bila cakap pindah selalunya memang ada perkataan bahawa tu. Okay. Faham. Terima kasih, teacher. Sama. Dah advance tu. Okey. Okey, yang cuba yang ni pula. Waduribat alaihimul maskanah. Okey, yang ni saya terus buatkan numbering tadi. Maknanya wa tu satulah. Kita nombor 1. Ni nombor 2. Ni nombor 3. Dan ni nombor 4. Okey, macam mana kita nak buat? Macam mana kita susun? Siapa nak cuba? Wah, terlupa pula nak tanya. Cuba. Kak Izzah lagi. Orang lain? Tak. Bagi orang lain. Kesian orang lain. Orang lain. Kak Azhar. Kak Azhar nak cuba ke? Kak Okay. Azhar baru sangat. Okey, boleh cuba. Silakan. Kita buat dulu. Nombor berapa dulu? Okay, wow tu done. Okey, nombor Duribat. 1 dulu. Okey. Ditimpa. Dan Nak bagi makna ke nak terus buat? boleh terus. Okay, Buat dulu. dan, Okey. Okey, bagi makna dulu. Dan okay, duribat tu ditimpakan. telah Telah ditimpa. ditimpa. Timpa ia. Mati. Telah ditimpa ia ke ditimpakan ia? Kak Zawiyah? Kak Zawiyah ada tak? Madi ya kan ditimpakan. Dia sama ada. Ditimpa ia. Telah ditimpa ia alaihim Ke atas mereka atas mereka kesengsaraan itu. maskanah. Boleh kenistaan. Kehinaan itu. Kehinaan boleh, kenistaan itu pun boleh. Okey, kehinaan pun boleh. Tak kisahlah yang tu. Itu perkataan. Okey, jadi yang kita susun mula sekali nombor 1. Lepas tu yang nombor 4. Nombor 4. Lepas tu Yang nombor 2. Nombor 2. Lepas tu yang nombor 3. Betul. Jadi dan kenistaan itu telah ditimpa ke atas mereka. telah ditimpa. Ni baru ditimpa. Ditimpa kan? Ni baru ditimpakan Ditimpa juga. Ditimpa Kan boleh. ke atas mereka. Betul? Macam tu lah. Kedepankan dia. Manja kan kelas ni? Kalau saya ingat saya belajar dengan ustaz saya dulu. Tak ada pun ni. Pandai kau lah. Dia buat arrow pun tak ada. Dia buat arrow je. Sekali je dia cakap. Macam tu. That's why lah I took a long time. Tapi dah tahu struggle tu, janganlah macam tu kan. Jadi bersabar dengan saya tahu yang mana yang dah laju tu. Sabar Ikut je pace ni. Baik. Ya'ti kuma ta'amun turzaqani. Okey. Ada 2 ni. Sekarang ni ada 2 juga ayat-ayat kerjaan. Jadi yang kita potong kat mana? 1. Yang ayat tikuma ini. Yes. Okey. Ini 1. Yang kedua tu ayat kedua. Tapi dia ada dalam satu ayat ni ada 2 ayat lah kiranya ada 2 jumlah. Baik, cuba kita terjemahkan dulu. Ini 1. Ini sebenarnya warna lain-lain. 1, 2, 3, 4, 5.
Baik, kita buat dulu terjemahan perkata. Ya'ti kuma, apa maksud dia? Hmm, Dia mendatangi Ia mendatangi, kamu berdua. kita tambah apa? Akan Akan kamu berdua. kamu berdua. FRX tu apa, teacher? Fi'il mudhari' takdiri. Tak Maknanya keti. marfu' secara takdiri. Patutnya tu Oh, ya'ti you, tapi tak ada dia sebut tu. Ya'ti je. fa'il mudhari' takdiri. Marfu' takdiri. Maknanya ad-dhamma al-muqaddarah. Dhammah Dia dengan marfu' dengan dhamma yang diandaikan. Okey, muqaddar. ia mendatangi akan kamu berdua. Ni adalah fa'il, jadi tambah Oleh. oleh sejenis makanan. Sejenis boleh, sesuatu boleh, sejenis makanan lah. Ataupun suatu makanan. Lepas tu, turzaqani. Okey, abaikan yang ani ni dulu. Tengok pada UA dia. Jadi dia ni fi'il mudhari' majhul. Jadi siapa ni? Fa'il dia siapa? Ataupun naib fa'il dia? Naib fa'il dia Kamu berdua. kamu berdua. Jadi kamu berdua. Ni fi'il mudhari'. Jadi letak dulu kamu berdua tu siap-siap. Kamu berdua direzekikan akannya. Rezekikan Okey, mafhum? akannya. Cuba. So, yang mana dulu? Kamu berdua Suatu makanan. Makanan. Suatu makanan. Satu makanan dulu. Nombor 3 dulu. satu makanan makanan Mendatangi Kamu berdua. Okey. telah Nombor 3. Lepas tu 1. Dan nombor 2. Lepas tu Kamu berdua direzekikan direzekikan dengannya. Nombor 4. Nombor 5. Okey. Jadi betul lah tu. Jadi kita buat sejenis makanan mendatangi kamu berdua. Yang majhul tu yang turzaqan tu je. Mendatangi kamu berdua. Kamu berdua. Dia seolah-olah ada lagi satu ayat lain. Kamu berdua. Memang bukan seolah-olah. Memang ada. Kamu berdua direzekikan dengannya. Bolehlah cakap bahasa kita dengannya Kak Zawiyah. boleh teacher. Kalau kita tak bubuh dengan pun boleh kan direzekikannya. Boleh kan? Boleh. Boleh dua-dua boleh. Okey, macam tu. Betul? Jadi kalau macam tu saya kata tadi lagi sekali, kalau dia ada ayat tu macam banyak jumlah fi'liyah tu, kita bagi dia kecil-kecil sikit. Nanti kita akan nampak pattern tu. Kadang-kadang dia listing. Teacher, kadang-kadang. kalau dengannya tu, dengan akannya boleh teacher. Kalau tak ada Kalau tak akan tu boleh, macam tak lengkap. Boleh akannya. walaupun akannya tu ada jugalah, masih lagi ada lagi dalam bahasa yang moden ni Ada. okey. Akannya. Cuma ni dekatkan. Sejenis makanan telah mendatangi. Baik, last kali ni untuk kat sini kullu nafsin salah. Wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat. Ikatul maut. Itu lain lah pula. Boleh juga tu kena cari. Wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat. Jadi kita terjemah dulu. Wa dan wufiyat telah disempurnakan ia setiap boleh setiap daripada suatu diri. So yang ni akan apa yang
kasabat. Telah Telah mengusahakan Dia Ia dia telah usahakan mengusahakan oleh oleh Ya. ia. Ni perempuan. boleh buat macam mana? Dan dulu. Tu memang pandai Dan lah. dulu. Tu pandai. Okey lah. At least ada juga dah pandai. Dan apa dia? setiap setiap diri. Setiap Letak diri. setiap diri. Dan setiap Setiap diri telah disempurnakan. Telah telah disempurnakan disempurnakan Dengan apa yang sempurnakan Apa dengan yang ke? Telah Akan tak boleh disempurnakan. betul. Boleh tak yang ni? Boleh rasa saya bahasa Melayu boleh. dengan ni? Akan Apa yang Apa yang telah apa diusahakan. yang ia Oh, telah ia usahakan. diusahakan. Ia telah Bukan diusahakan. ia usahakan. Jadi kat mana sini telah dah ada, dah boleh sama. Lah, ia diusahakan. Cukup. Dan setiap diri ataupun kita boleh ambil dan setiap diri disempurnakan akan apa yang dia telah usahakan. Telah tu kita Either boleh one tahu lah. sini. Yes. Yes, boleh tahu sini juga. Dan setiap diri telah disempurnakan dengan apa yang diusahakan. Okey. Kalau kita nak letak 2 kali telah pun, sini pun boleh juga. Ia tidak mengubah maksud dia tu lah. Dan setiap diri telah Sebab bahasa kita tak begitu sensitif pada masa tu lah. Okey, ada soalan? Ni belum boleh masuk lagi. Kata keterangan masuk ni minggu depan. Ustazah, Hmm. Ustazah nak minta tolong daripada LM tu. LM. Itu je nak screenshot. LM ke bawah. Okey. Tak penuh Ustazah. Okey. Dah Ustazah dah. Terima Okey, kasih. sama. Baik, okey, ada soalan lain? Kita dah kenal tanda kan? Macam pagi tadi kita buat kita ke kelas ni ke yang buat hari tu 1 sampai 5. Bila kita nak terjemahkan, nak olah balik perkataan-perkataan tu, ayat tu. Kita ke kelas kita ke? Ya, Yang ada kita kita buat, buat. kita senaraikan tu. Dah kan? Hmm. Macam itulah kita kena try, kita kena tengok ayat yang kita baca. Any request. Saya tak nak masuk keterangan masuk hari ni. Dia tak boleh, dia macam dia kena 1 kali kelas. Kalau tidak nanti dia jadi dia macam dia sebab kena berterusan. Lepas tu kadang-kadang lambat sangat pula kan. Ni tapi kita ada dalam 15 minit je lagi. Ada soalan ataupun ada cuba nak buat latihan? Buat latihan lagi lah. Latihan. Okey, kita pakai mushaf. So Ustazah kalau nak sometimes kena memorize sikit lah. Yang majhul ni it's the UI and UA. And then kalau kita terjemah we always add D. Right. Betul. Okay. Buangkan dia kita punya majhul tu masa kat sini tu. Macam mana kita buat? Okey, kita tengok dalam modul 1 pelajaran. Kita recap sikit. Recap mod fi'il majhul. Okey. Ni dia punya rubrik lah. Apa kita nak buat? Ni perkataan oleh dibuang. Fi'il majhul, fi'il tidak diceritakan pelakunya. Buku itu telah dibaca. Perubahan baris pada fi'il majhul lazimnya hanya melibatkan tanda pada huruf pertama dan huruf asal sebelum akhir. Perubahan pada akhir kalimah sama seperti fi'il maklum. Dhamir pelaku di dalam fi'il majhul digantikan dengan pengganti pelaku. Naib fa'il. Perkataan oleh dibuang dan digantikan dengan di. Tu tak boleh, tak ada lah. Diganti, nampak ni kita dah highlight ni. Dia kalau orang yang baru-baru tu banyak sangat benda tak tengok memang tak perasan. Tapi kat sini telah merahmati oleh Allah. Kat sini ruhimal mu'minun. Telah dirahmati ia. Dia bila majhul ni dia akan memberi maksud yang pelaku dia tu tidak penting. Tetapi yang penting sekarang ataupun yang menjadi fokus ialah naik pelaku. Contoh dalam ayat surah 8.
Surah 8 ayat 2. Cik cari satu tu, ayat 2 tu. Dia pun semua dalam bentuk fi'il dia tu. Ada yang dalam bentuk majhul, ada yang dalam bentuk maklum lah. Okay, cuba yang kita baca dulu sikit. Bila baca, insyaAllah boleh dengar lah perbezaan tu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Okey. Cuba kita potong pada ayat dulu. Bukan perkataan. Ayat dulu. Innamal mu'minu Innamal innamal mu'minun. mu'minu Okey, kita ambil sini dulu. Sebenarnya sampai sini. Satu ayat. Zikrullah. Jumlah. Sampai Jumlah. sebelum waktu. Okey, Sampai. dalam jumlah tu ada ni jumlah ismiyah ke fi'liyah? innamal Innamal ismiyah. Ismiyah. Okey, dalam jumlah ismiyah tu terdapat, jadi maknanya kalau ada jumlah ismiyah, maknanya mesti dia ni ada khabar. Jadi khabar dia ialah allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum. Dalam ayat allazi tu, daripada situ ada fi'il. Cuba cari fi'il dia. Zukira. Zukira. UI. So this is madi majhul. Madi Majhul disebut kan. Ya. Wajilat. Wajilat ni bukan wa tu bukan dan. Dia memang perkataan tu. Perhatikan. Ta ni tambahan. Jadi tentulah dia punya perkataan tu ialah wajilah. Asal dia wajilah. Tapi wajilat. Kenapa wajilat? Sebab dia mu'annas. sebab mu'annas ni. Mu'annas. Okey, cuba kita mafhumkan yang bahagian pertama dulu. Innama terjemahkan secara bebas. Sesungguhnya tidak lain orang yang beriman oleh mereka. Orang-orang yang beriman itu tak ada mereka. Beriman itu adalah orang-orang yang apabila zukira disebut nama Allah. Dah semua dah tinggal dah. Telah semua tinggal dah. Jangan tinggal dulu. Nanti. Okey, telah disebutkan boleh disebutkan Allah disebutkan ia tak boleh cakap oleh sebab dia UI telah disebutkan Allah akan Allah. Bukan cakap akan, jangan cakap akan, dia bukan mansub. Bukan akan, tak payah. Allah telah disebutkan ia Allah wa bukan wa telah dia fi'il madhi oleh ia. Telah gementar boleh buang satu oleh kalbu mereka. Ada hati bagi mereka. Itu satu. Sudah ayat ni dah lengkap dah. Sesungguhnya tidak lain orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila telah disebutkan Allah telah gementar oleh hati-hati bagi mereka. Telah gementar oleh hati-hati bagi mereka. Jadi kita nak kedepankan yang mana dulu? Cuba kedepankan. Ya. Wow tu dia bukan wow tadi. Dia bukan harf, dia perkataan tu sendiri. Perkataan tu wajilah. Wajilah jadi wajilat. Okey, baik. Jadi kita kekalkan orang yang beriman kat depan, biar je kat situ. Kita jangan banyak sangat pergerakan. Nanti banyak sangat pergerakan, batal solat. Taklah. Banyak sangat pergerakan, nanti jadi kita salah faham. Okey, jadi kita buat yang ni dulu. Orang-orang yang apabila Allah disebut. Allah disebut. Hati-hati mereka gementar. Macam itulah.
Ada Macam orang tu senang je. Tak berapa Itulah. tak berapa faham. Nama semua tak payah ya? Bukan tak payah. Saya kata kita biar dia dekat depan. Oh, okey. Kita biar dulu dia dekat depan. Tapi kita ambil ni je dulu. Orang-orang Dulu, yang orang-orang. apabila Allah disebutkan. Yang ini dulu kita bawa ke depan. Maknanya dia ni untuk di sini. Allah disebut. Apabila Allah disebut. Cerita. Maknanya bila disebut nama Allah. Bila nama Allah disebut, hati ni bawa ke depan. Sebab dia tak marfuk kan. Bawa dia. Hati-hati orang mukmin. Hati-hati. Jangan pergi orang mukmin dulu. Yang itu je dulu. Satu ni je dulu. Jangan dulu. Hati-hati. Sebab dia dah dekat sini mereka. Tak payah Hati-hati tambah mereka situ. gementar. Hati-hati mereka telah gementar. Lepas tu kita tulis tu kan. Kita tengok balik semula. Jadi kat sini, ni dah satu part, ni satu ayat. Ni satu ayat. Dalam dia ni ayat, ni sebenarnya ayat yang kita katalah satu. Ni satu ayat. Saya ambil. Dia ni berada dalam ayat innamal mu'minun tu. Lepas tu, bahagian kedua ayat tu, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Okey, ni sekarang kita dah nampak dah, kita stop sikit kat sini. Dia maknanya koma kat situ. Dan apabila biarkan tuliyat alaihim. Ni pun sama juga, majhul. Telah dibaca ia. Ia tu kan atas mereka. Atas mereka. Dahkan dia. Dan apabila ayat-ayatnya dibaca atas mereka, ni telah bertambah, telah menambah oleh ia. Ni zadat. Dia tak boleh iman ni baris fathah. Dia mesti siapa dia maksudnya. Zadat ni kembali semula kepada ayat-ayatnya telah menambah kepada mereka, telah menambah keimanan kepada mereka. Yang ini dah tentulah majrur, jadi biar je dekat belakang. Dia majrur tak? Tapi dia majrur, sungguh pun dia majrur, dia sebenarnya satu jumlah. Sebab apa? Kita kedepankan perkara ni, depan ni. Dan mereka bertawakal atas Tuhan mereka. Dia memang susah sikit nak menampakkan sebab dia dekat-dekat kan. Jadi kena bawa keluar, itu yang kita terjemahkan, tulis semula. Kalau kita bayangkan kita belajar matematik dulu, kan kita nampak dia dapat jawapan tu, tengok jalan kerja. Cuba buat jalan kerja tu based on that. Yang kita dah belajar tu sikit, ni sambung kat mana? Dia ni kembali kepada mana? Cubalah ayat ni. Barulah kita boleh kata orang dia cakap kasi ada inama. Sesungguhnya tidak dapat tidak. Kalau betul-betul beriman, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah apabila disebutkan nama Allah, hati-hati mereka menjadi gementar. Itu ciri. Terus nampak ciri orang yang beriman. Jadi kalau hati tak gementar, bila orang kata ini Allah yang kata tak gementar, bukan orang beriman. Macam itulah. Kedua, apabila ayat-ayat Allah dibacakan pula, keimanan bertambah. Ayat-ayat itu menambah keimanan mereka. Tapi kalau baca ayat tu tak bertambah keimanan, bukanlah orang beriman. Maknanya cerita ni ada 3. Dan juga yang seterusnya, mereka sentiasa bertawakal kepada Tuhan mereka. Dah. Ni sambung lagi. Ya. Ni ayat surah 8 ayat 2. 8 ayat 2. Okey. Tapi ciri-ciri tu tak berhenti dekat situ. Dia sambung ayat 3 dan ayat 4. Iaitu orang-orang yang ni dah senang sikit. Satu, mereka mendirikan solat. So, bila ayat macam ni kita senang nak terjemah. Okey. Lepas tu dan wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita nampak pattern tu. Dia ada yang sama. Yuqimunas solah wa yunfikuna mimma razaqnahum. Tu kalau kita pusingkan pun dia tak mengganggu masalah. Tak ni.
tak mencacatkan makna dia. Macam itulah cuba buat ayat ni. Nanti kalau ada muskil lagi tanya balik kat saya. Boleh? Hari Jumaat ni kita sudahi dengan ayat ni lah. Ya. Semoga Allah masukkan kita dalam golongan ni lah. Sebab apa? Golongan ni orang yang beriman sebenar-benarnya Allah kata. Ini senang sikit nak terjemah. Mereka adalah orang-orang yang beriman sebenar-benarnya. Haqqan. Jadi bagi mereka terdapat darjat. Kita cakap darjat. Maknanya Tuhan terdapat bagi mereka. darjat apa darjat? Ketinggian, pangkat di sisi bagi Tuhan bagi mereka. Lagi dapat apa? Satu dapat darjat, lepas tu dapat makrifah, dapat maghfirah. Maghfirah ialah keampunan. Dan yang ketiga dapat rezeki yang mulia. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ij'alna minal mu'minin. Ij'alna ya Allah. Ada Cubalah. yang tanya tu Suryani. Apa? Kenapa Puan Suraini? Dia nak tanya ayat. Apa Nombor dia? ayat. Nombor ayat surah Dia tak 8. dengar tadi bisa ayat. Surah 8 ayat 2 sampai 4. Kalau kita dah boleh terjemah, jangan tinggalkan tadabbur. Di situlah kita punya pelajaran ni. Kita terjemah, tertadabbur. Kalau orang boleh terjemah tapi tak gunakan kemahiran terjemah untuk tadabbur, takut jugalah tak dapatlah, tak sampai juga. Jadi ingat, paling tidak kita belajar terjemahan tu kita dapat mafhum. Kita dapat maksud yang surface tu, yang apa? Yang tersurat tu kita nak dapat. Supaya kita dapat ambil pelajaran. Paling kurang kita faham, kita terus berdoa untuk diri kita, keluarga kita. Kalau kita rasa jauh sangatlah kita nak sampaikan ayat ni pada orang. Tapi sekurang-kurangnya untuk kita. Kita yang baca ayat tu. Ya Allah, hati aku kenapa tak gementar? Aku dengar orang sebut Allah. Kenapa hati aku tak gementar? So you go back to ourselves lah. We come back to ourselves. Ya Allah, hati aku ni kenapa? Ya Allah, lembutkan hati aku. Ya Allah, bukakanlah hati aku pada ayat-ayat Engkau. Macam tu. Supaya kita ni yang nak jadi orang, sebab Allah kata yang beriman yang tu. Berdengar, hati dia bergementar. Ni hati tak dengar apa. Dengar orang baca Quran pun, kita pun boleh sembang kuat-kuat. Sama je. Quran tu pun kita kuatkan lagi. Lepas tu kita sembang lagi kuat. Mana tak dengar. Bertambah keimanan tak? Bertambah makan nasi je. Situlah dekat. Sebab seronoknya pergi kedai yang baca Quran tapi kita tak dapat perhatian pun. Beriman ke macam tu? Selalu macam tu Yelah. Tu saya cakap bukan orang lain. Maknanya Ya. kita sendiri, saya sendiri pun jadi risau. Tapi kita nak pergi kedai, takkan kita nak pergi kat kedai tu, tutup ni, jangan pasang Quran. Dah orang kata kita, dia ni lagi pula macam-macam. Macam itulah. Jadi kita jangan buat Teacher, dulu, kita ramaikan orang yang faham. Ya, Kak teacher Roslan. yang ini doa ke? Bukan. Bukan Just doa. untuk ambil perhatian dan like you said, ambil pelajaran and then ambil tindakan lah kan? Tindakan lah. Sebab dia peringatan, kena ada tindakan. Apa tindakan kita? Ya. Sekarang ni sekarang kita tengah dalam kelas yang nak belajar faham ni. Apa tindakan kita bila baca ayat ni? Ada tak sikit? Takut? Janganlah takut je. Bukan Kita doa ikut. lah. Follow. Buat kan. Kita cuba buat. Macam rasa tak? Seronok tak? Bila kita, boleh lah. Sebenarnya kita dah boleh terjemah. Banyak perkataan kita pun. Seronok sangat. Mana tak seronok? Seronok. Gembira tak? Macam bila kita gembira, kita dapat ambil peringatan, kita dapat pelajaran. Lepas tu kita pun nampaklah apa yang kita nak kejar ni kat sini. Allah kata, lahum darajatun. Kita nak kejar yang tu dari sisi Allah. Allah yang cakap. Jadi darajat, maghfirah ni pun bulan Ramadan dan juga rezeki yang mulia. Amin. Amin. Quran ni dia jadi hiburan untuk orang-orang yang beriman. Kalau kita terhibur dengan ayat ni, janji Allah tu, insya-Allah lah. Mudah-mudahan kita lah yang Allah kata tu innamal mu'minun tu. Kita terhibur, kita rasa macam penat lelah kita ni, penatnya kita belajar. Rasak-rasak kepala kita, berbuih-buih mulut kita, baca-baca Quran. Tapi Allah nak kata tu,
darajat, maghfirah, rizqun karim. Alhamdulillah, hiburanlah untuk kita. Ya, Kak Rosna. Yeah, yang tadi teacher Hmm? was saying pasal kena tadabur, right? Bertadabur ni kena ada ilmu, Ilmu yang ilmu yang pandai. What I meant is, you ambil dari one surah and then after that you link it with other surah. tak. Itu bukan ilmu tadabbur yang sebenar. Itu teknik sahaja. Ayat tu terangkan itu maksudnya kita ingat sebab kita dah selalu buat. Saya ni bukanlah macam jangan panggil ada orang nak cakap macam kita kan nampak Zakir Naik tu kan dia kita kata Quran yang bergerak. No, nobody can deserve a title tu hanya untuk Nabi SAW. Yeah. Maksudnya macam ni. Maksudnya kita tadabbur tu, kita dah faham. Contoh kita dengar dalam solat, kita tadabbur tu, kita ambil perhatian, kita dah faham, kita tindakan tu, tadabbur lah tu. Bila kita tahu, ini kenapa macam ni Allah cakap ni siapa? Macam pagi tadi kelas kita, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yeah. Jadi orang yang mendustakan agama. Mungkin kita pun sedang buat macam tu. Bila kita dengar ayat tu, kita bila tadabbur tu makna terus dapat perhatian, Allah kata ni tak boleh. Jadi keluar daripada solat tu selepas kita baca tu, kita ada tindakan yang terhasil daripada pemahaman kita. Itu tadabbur. Jadi buat masa ni kena ada alat. Betul. Alat dia ialah bahasa Arab ni, bahasa Arab Al-Quran. Kita bukan nak pergi tafsir jauh-jauh untuk diri kita, dia jadi kewajipan kita faham. Macam ayat ni tadi kita baca, faham dah? Tak ada ciri-ciri tu, boleh nampak dah. Oh, dia kalau baris depan, dia ni maknanya dialah yang naib fa'il, dia ni lah yang fa'il. Jadi inilah subjeknya. Apa cerita dia? Cerita dia pasal apa? Jadi cerita dia pasal orang yang bertawakal. Siapa dia orang yang bertawakal? Dia solat. Siapa lagi orang bertawakal? Dia infak apa yang Allah rezekikan kepada dia sebahagian. Macam tu. Jadi tu yang bertawakal. Terus maksudnya kalau kita tadabbur tu kita dah tak cari dah sumber lain. Maksudnya tawakal, kadang orang cakap tawakal ni macam buang air besar je. Macam tu. Macam ikhlas. Macam-macam kan. Dia kata tawakal ni maknanya macam lain. Tapi Allah dah cakap dekat sini. Tawakal tu orang yang solat. Suka ke tak suka ke solat. Hujan panas solat. Susah senang solat. Dia tetap dalam bahasa, dalam fi'il mudhari' kan, mereka mendirikan solat. Solat tu bukan saja mengerjakan solat. Makna mendirikan institusi solat yang perlukan alat-alatnya. Solat ni dalam bahasa Arab. Mestilah solat tak boleh tak diterima kalau selain daripada bahasa Arab, bahasa ibadah tu. Tak diterima pula kalau buat bahasa Arab tapi selain daripada apa yang Nabi ajarkan. Tak terima tu tak termasuk dalam mendirikan solat tu. Mendirikan apa tak tahulah. Sebab ramai juga orang lain, agama lain buat juga. Kan? Dia baca selain daripada apa yang Nabi ajarkan. Jadi dekat situ kita tahu maknanya tawakal tu mesti nak ikut, dirikan dan continuously. Lepas tu infak, jaga hubungan dengan manusia. Tadi jaga hubungan dengan Allah. Kedua, jaga hubungan dengan manusia. Infak tu mesti nak membangunkan institusi solat, nak banyakkan orang yang nak kita ni nak sampaikan. Macam Nabi tu nak jadikan semua orang ni tauhidkan Allah. Dalam solat kalau tak tauhidkan Allah, taklah beriman. Macam itulah. Tawakal tu dalam erti kata lain bila kita nampak macam ni, maksud dia ialah melaksanakan perintah Allah tanpa ragu. Macam itulah tawakal. Bukan yang orang lain kata, tu tadabbur ayat ni apa maksud dia. Tadabbur. Bukan, tak adalah perlu sampai macam orang kata, perlu kena pergi Mesir dulu. Tak. Kalau kita faham Quran ni, itulah dia tadabbur. Kena pergi Timur Tengah dulu. Tak. Tak semestinya. Faham Quran dulu. Yang lain tu tahulah Allah nak bagi ke tidak ke kita. Melancong ke, apa ke, yang ni dulu. Dalam surah berapa tu? Allah suruh baca dulu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca dulu. Sebelum solat tu, maknanya faham. Baca ikut surah 29 ayat 45. Apa yang Allah wahyukan kepada engkau. Apa yang Allah wahyukan? Quran lah. Kepada Nabi. Kemudian Nabi ajar kat kita. Dan kita pun ada tanggungjawab untuk bacakan pada orang lain. Quran yang kita dah faham.
Allahu alam. Boleh macam tu? Ya. Okey, jadi hari ni ponder. Boleh sendiri tadabbur on ayat ni surah 8. Bacalah daripada awal ni. Daripada 8, dia punya cerita ni 2, 3, 4. Kenapa diturunkan dalam surah tu? Itu boleh bacaan sendiri, tafsir dan sebagainya. Silakan. Itulah dia seronok ni kalau jadi kita ni nak membaca tu. Macam itulah ada guideline lah. Macam mana nak baca Quran ni. Kita tengok macam ni. Surah apa dah? Allahuakbar. Surah 8 ayat 2 sampai 4. Surah 8. Surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Okey. Baiklah, apa tadi saya nak cakap? Semalam saya ada post kan? Saya ada post dekat gambar tu. Jadi mungkin saya dah cakap juga kat kelas malam tadi. Pagi tadi terlupa. Jadi kalau kita rasa beneficial sangat pelajaran bahasa Arab ni, dapat belajar ilmu alat untuk memahami Al-Quran dengan lebih mudah dan secara yang saya kira bersistematik. Walaupun tak sempurna, tapi ada sistem lah, ada turutan dan sebagainya. Jika sahabat-sahabat rasa benda ni sangat membantu sahabat semua dan mungkin boleh juga membantu orang lain untuk faham, dan sahabat boleh jadi orang yang jadi dia punya nakibah ke yang mencetuskan di kalangan sahabat punya keluarga dan sahabat-sahabat sendiri, kawan-kawan yang lain. Saya sukalah kalau boleh jugalah sementara nak raya, orang nak shopping ni boleh lah letak ada sahabat kita yang telah membawa uh, Nahur Ringkas ni kepada Jekyll. Jekyll tu yang kedai jual baju, jual fabric tu semua kan. Jadi dia dekat situ dia dah membeli, boleh dapatkan kat sana. Dan dia pula telah dia go the extra way. Dia buat sleeve yang cantik untuk buku tu. Buku tu mungkin sebab dia merasakan nilainya, wallahualam, tapi dia buat tu cantik lah. Kalau jadi beli tudung ke, tudung Aryani ke apa ke, boleh lah. Saya bukan iklan jangan salah faham. I'm not getting apa-apa, I'm not affiliate ke apa, cuma nak ceritanya boleh lah, senang nak dapat kat situ. Dan orang-orang yang mendukung usaha-usaha menyebarluaskan kefahaman Quran ni, mudah-mudahan dalam hadis Nabi ada sebut golongan mutabazilin. Jadi mudah-mudahan dapatlah mendapat naungan daripada Allah di akhirat nanti. Nyokong Teacher, usaha-usaha. kalau misalnya kita dapat, dapat tarik orang membeli buku tu, boleh tak macam dia nak dapatkan, nak masuk kelas macam mana ataupun Boleh. Bagi dia link yang play YouTube ni. Yang YouTube ni kita memang buat public. Untuk Ramadan, each Ramadan, you can bagi yang Ramadan ni. dah public dah yang that one? Yang Link semua, tu? yang kelas yang Ramadan, Ramadan. semuanya public. Semuanya public. Yes. So kalau ada link je untuk kelas-kelas tu boleh. Cuma that's why lah kalau sahabat-sahabat lain tak nak buka muka tu, saya faham lah sebab ni kelas public kan. Tapi tu memang public lah, boleh. It's open to all. Okay. Okay, baik. Cukup dululah kot setakat hari ni. Aku luka bihadha. Wastaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas ilmunya. Alhamdulillah. Allahu akbar. Allahumma amin. La haula wala quwwata illa billah. Bye. Ya, sama-sama. Ustazah, makan masa kan kalau nak boleh mampu nak macam Ustazah surah